Hai guys, Assalamualaikum. Sekarang dah pukul 9.30 malam. Saya pun baru je sampai rumah daripada Melaka. Sebab besok kita akan buat open house. Okay, so malam ni kita nak hias-hias meja, semua tu lah. Besok baru kita akan masak. Macam biasa kita ada tukang sibuk. Ni barang-barang ada lagi kat dapur. Tu meja. Ini tempat letak dessert. Estetik ke hidup. Menambah tenaga kerja je guys untuk open house kali ni. Perasaan datang rumah saya? Saya rasa saya takut juga tadi kena pakai security vest ke apa kan. Faham. Jenis rotan-rotan macam ni. Kalau kita nak letak ulam apa semula, bawa estetik guys, estetik. Tapi nasi impit baru je masak. Ui, panas-panas lagi. We have a lot of spaghetti. Spaghetti ni macam menu wajib. Tapi sebenarnya kita ada menu special. Spaghetti semua orang minat, semua orang makan. Budak-budak datang pun boleh makan juga. Labuan Bajo. Kat Labuan Bajo. Tak tahulah ni konsep apa. Tapi kita ada kain plekat, kain batik. Yang tu kain, ni kain apa orang panggil? Kain pink ni. Kain pink ni orang panggil apa? Dia macam selendang pun ada. Mana dapur tadi? Lepas tu ni pun kain batik juga. Tu pasal tu. Allah, hai penatnya. Penatnya jadi uci. Uci. Penatnya jadi uci. Tak sikit. Makan Syamel ni. Makan Syamel ni. Dia jaga anak. Jangan marah. Okay. Uci Wik. Wik Ilya. Ilya apa? Kau nak cakap apa? Ilyas Vlog. Ilyas Vlog. Saya macam shock je. Sebab sekolah kat sini, sekolah Cina bapak besar siap. Macam mall. Lepas tu dia punya kelas, setiap kelas tu ada aircon. Hari ni, esok dan lusa kita orang yes sugar. Yes. Kita orang actually kan, kita orang dah 3 minggu dah kita orang cut sugar. Esok kita akan bermulalah kita orang punya minuman sugar. Macam sebelum ni, air masak tu adalah favorite kita orang. Kalau nak rasa air mahal, spritzer. Mana kamera kau ni? Turun kamera ni. Ya. Kena ni kan? Ikut Buat tanya. 3 4. ambil bakul. Udang kering. Dekat rempah mungkin kata. Yelah ni tengah kat rempah ni. Weekend ni adalah kau punya cheat day. So apa yang kau nak makan? Ramen belah sana. Lah kau cari ramen ke? Aku takut besok sakit perut je. Tapi malam tu boleh lah. Kat rumah je lah Kesiannya, ya Allah. Ushi, kesiannya. Ni akan jadi kita punya meja dessert. Bertingkat-tingkat. Dan inilah kita punya decoration. Ada ke? Alah. Tidak. Sekarang ni pukul 7 pagi. Mata pun 7 pagi.
Lantai kita basuh dah kali kedua. Sebabnya dekat sini semalam ada kebakaran kilang. So dia jadi macam diorang punya habuk-habuk bakar tu kan, dia jadi bertebangan. Habuk-habuk tu pun dekat kereta orang apa semua kan. So dia jadi bila nak pijak lantai ni macam tak best, dia macam berhabuk. Kita nak parking kereta. Your hair doesn't want me. Tu nama hitam. Itu Tam-Tam. Yang ni kan ada je lah yang ni. Tahu sikit muka budak bising ni. Apa punya makanan mana? Allah. Anak boy Umi ni. Tengah guling-guling tu. Hi guys, kita dah siap. Itu dia. Hari ni kita pakai biru bersama lens color grey. Outfit for today. Ni baju raya 2 tahun lepas. Buat lagi. Straight. Tu pusing. Ada 2 princess. Say hi. Hi. Cakap sama Hari Raya. Cakap sama Hari Raya. Kenapa? Fish. Fish. Kita ada tetamu first. Tetamu pertama. Cahayalah, cahaya. Pusing sikit. Hai, selamat raya. Tapi aku suka make up aku hari ni. Cantik. Meja dessert. Daging salai masak lemak cili api. Ini kita punya apa? Kita punya menu wajib. Bikayu masak tempoyak. Bersama petai. Wish, memang the booms. Lamai. Kau tengoklah ada kacang botol, timun, rabu mangga. Ini penaik selera. Nasi impit, kuah kacang. Ini ada lodeh dan spaghetti. Review. Masak lemak cili api. Pedas tapi Pedas. tak menangis. Tapi dia ni sedap. Okay. Sedap. Antara kawan-kawan yang tak datang lagi, tetamu pun tak ramai lagi, kita makan. Jom, cepat. Up, bangun. Tidur. Kata, kunyit. Sama tu. Okay guys, sekarang ni Mel nak pergi ambil kail dekat asrama dia. Kita dah buat surat dah. So cikgu dia pun kata okey untuk dia nak balik. Sebab kail dia tahfiz kan. So dia jadi, bila tahfiz susah nak balik. Bukanlah susah nak balik, I mean macam macam nak cakap kalau macam cuti pun dia waktu cuti panjang je baru dia cuti. So kita buat surat untuk kita ambil dia hari ni open house. So mestilah kita nak macam ada complete semua family kan. Sekarang ni nak pergi pick up Kail kat asrama dia. So jom. Alhamdulillah berjaya keluar daripada asrama. Inilah siapa bawa lari ni. Kita berjaya bawa lari guys. So sekarang ni kita nak balik rumah. Ada open house. Tak tahulah macam mana dia boleh set up macam mana. Dia daripada asrama nak balik terus. Besok kan ada ni ke? Apa? Kelas tu. Esok tak ada. So balik petang besok ah. Boleh. Ni misai tak ada, sini tak ada. Dah cukup. So tinggal janggut je. Sini pun tak ada. Tinggal sikit ni lah. Macam pelik ke? Okey je. Masuk vlog. Hai guys.
Air. Okay, kita ada Tadi dah baring tau kat sini. kita punya tetamu. Wah. Oh, ini lagi jauh. Faham? Makan apa? Ni orang KPM, saya orang nenek PPM. Oh, nenek KPM. Ni menu yang utama. Oh, sedap. Memang kalau orang datang open house memang cari daging salai. Tak payah pergi Negeri Sembilan. Hai Mika. Hai, salam. Salam kan? Salam lah. Malu-malu ke? Ha. Kamera. Tu apa? Tengoklah, tengok. Tengok. Hello. Cakap hai, selamat hari raya. Dekat orang. Hai. Diorang ni datang waktu aku tak ada Tahu-tahu dah habis makan. Dah makan belum? Belum. Pergilah makan. Tahu-tahu nak balik. Aku pun malu ah. Janganlah balik. Orang Kita datang kena. dia keluar. Siapa suruh datang waktu aku keluar? Oh, Ya. Tugasan. Alamak. tak tengok juga. Alamak, nak tengok pula. Ushi. Ushi, wah, anak baru. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap Mana? Weh, mana? Dia bukan 360 lah. Weh, kenapa dia ke atas? Tekan 2 kali. Oh, hari ni kita beraya rumah Mios. Ada kucing nama Mika juga. Oh, ya ke? Ha, lagi seekor. Tak belajar nak. Wah. Termasuk dalam kamera. Jangan, kau tak payah dah. Diam-diam padahal nak. Datang untuk tengok ni Wah. Kita nak buka YouTube kau. Maklumlah dekat Melaka tak ada TV kan. Satu dua tiga. Oh, kita just kalau bisa cocok bisa datang ke rumah mereka. Wanginya. What's going on? Bersama rakan-rakan anda? Siksa. Velocity. Hai, terima kasih. Berapa round? Baru second kita kerabu mangga. Okay. Tak berat sangat. Yang ketiga spaghetti. Tapi ni tak habis lagi. Dah nasi ke belum? Dah. First round nasi. Second round tadi dessert tadi. Dia dessert dah ni. Dia dessert sekali dengan kerabu. Okay. So dia pair. So lepas ni berat balik lah. Faham. Lepas ni boleh timbang berat. Tu. Kepala 7. Kepala 7. Astaghfirullah. Apa nama Mika? Orang masuk KL. Oh, apa? Orang masuk tahun. 4 tahun. 4 tahun. Nak pergi mana? Welcome back. Makan apa? Pani kota. Panah kota. Panah kota. Sedap kan? Apa cuba review pasal muat hari tu. Kau target berapa? Lepas jawab tak tahulah asal lulus. Asal lulus Asal lepas Peradaban manusia berkaitan pertanian. Wow. Lepas tu I think I'm a carrot. Yeah. If you are a scientist. Memang kenalan. Jenis apa ni? Tahulah Umar tak tahulah ingat lagi ke tak. Apa rasa? Daging salai? Sedap, terbaik. First time First time makan. Lembut lagi dia. Tu salai tau. Tak Lama goreng. nak buat kalau salai. Lama. Sebab kita salai atas api. So kita nak bagi dia Bau ni. kita masak. Baru masuk dalam tu. Apa rasa? Peminat setia Peminat setia. daging salai. Oh, kali ni tak ambil spaghetti Ya, second round. Okay. Dua ni je. Kalau lepas style. Dia pesan dah. Dia kata rasa daging salai. Okey. Sedap kan? Jarang lah kita makan. Tak pernah tahu daging salai ni sedap. Itu siap bungkus Bungkus bawa balik. Ya. Ni main ni Airin.
Sikit je makan. Ambil sampai banyak. Ambil sampai tak? Tembikai makan, ini makan. Yang merah tu lah. Tahu orang cakap makanlah apa-apa dulu. Cucuk-cucuk pun tak mau. Dia nak bantai kat sini. Bye lah, tu paling bye. Bye. Bye Sur. Bye bye. Para papa, papa. Para papa. Slipper aku dah tercabut. Bye. Dah tercabut. Alamak. Alamak. Dah terkantai. Terkantai pula. Sukanya. Tak swap dia. Apa dia? Tak swap. Dia dah swap dia. Spaghetti. Rin penuh satu kamera. Paling susah nak jumpa. Bukan aku Paling susah nak jumpa. last bila jumpa ni? Paling senang nak jumpa. Boleh Oh. sentiasa. Malam ni Erin. sayang cari makan. Rin. Masuk vlog hari, masuk vlog. Si YouTube. Nasi impit dengan lontong makan tak nasi impit? Kan lontong nak ni. Kali ni Mia punya open house dah habis. And sekarang pun dah nak pukul 9 malam. Kita nak pergi open house orang lain pula. Abah, Mama dan 2 adik-beradik baru. Kita makan rendang open house. Jiran Mia. Okay. Untuk rendang dia. Mana? Kat rumah dia. Dam ya. Makan apa ni kawan-kawan ni? Rendang. Okey ke? Sedap. Dia dah belakang lah ni. Makan. Okey ke? Sedap. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dengan Damian kecil-kecil, kami rapat lah. Dah bersama macam ni, tak boleh nak go orang lagi dah. Malu. Tak lama lagi dah. Tu macam lain je tu. Macam lain ni. Mana panggil selepas kita makan, kita kena berjalan. Aromaterapi. Dah tak stres. So ini outfit malam ni dengan tudung sarung. Okay, cepat Farah, outfit kau. Outfit kau pada pagi tadi. And tudung je, tudung sak. Okay, Ilya. Macam BBM. Tudung aku, baju aku, seluar aku. Yes. Kami impress dengan rumah Kak Nina. Gila. My dream house. Tapi apakah daya, duit tak datang dari langit. Makan buah. Buah tak makan sayur. Apa? Aku dewa, ada dewa bangga. Cantik loh. Presentation on top. Rumah cantik kena berhati-hati makan. Orang pertama cakap. Ya ke? Sangat harmoni guys kat sini. Kita nak balik dah. Sekarang dah pukul 10.44. Ada report kena siapkan. Yes, kita ada submission besok ya. Ingatkan balik ni boleh mandi, buka lens, boleh buang makeup semua tu, boleh terus tidur. Dah lama. Tak Tapi boleh. kita orang drag kan. Macam biasa, benda-benda last minute kan.